sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat bertemu kembali bersama saya Kaisara dalam segmen Sembang Santai Studio TSP. Untuk episod kali ini, tetamu istimewa saya ialah Guru Penolong Kanan Petang yang baharu, Cikgu Nadia. Selamat datang ke Serpris Cikgu Nadia. Dan terima kasih kerana sudi bersama Studio TSP untuk episod kali ini. Terima kasih Kaisara. Sudilah kiranya Cikgu Nadia kongsikan serba sedikit tentang diri cikgu. Terima kasih Kaisara. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Serpris. Saya Cikgu Nur Azila Nadia binti Zul Hisham. Saya merupakan Guru Penolong Kanan Petang yang baru di SK Taman Seri Pagi. Saya Alhamdulillah saya berbesar hati dengan kehadiran saya yang diterima dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga merupakan anak seorang pendidik. Ibu dan ayah saya juga merupakan seorang guru. Sebelum ini saya adalah lulusan daripada IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Selepas itu saya telah tugaskan di SK Seremban 2B. Di mana SK Seremban 2B saya lama berkhidmat, lebih kurang 13 ke 14 tahun. Kemudian saya ditukarkan ke SK King George kelima. Dalam lebih kurang tak sampai sebulan saya rasa. Kemudian Alhamdulillah rezeki saya dapat jawatan sebagai Guru Penolong Kanan Petang di SK Taman Seri Pagi. Saya telah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak dan telah lama menetap di Seremban. Suka saya petik kata-kata dari Dalai Lama yang bercakap tentang perubahan. Buka diri anda untuk berubah, tetapi jangan lepaskan nilai-nilai anda. Pelantikan Cikgu Nadia sebagai Guru Penolong Kanan Petang merupakan satu perubahan yang besar dalam pengkhidmatan sebagai seorang guru. Jadi, bagaimanakah Cikgu mempersiapkan diri untuk menerima tanggungjawab baru ini? Alhamdulillah, saya sebenarnya telah lama mengajar, tapi saya rasa pengalaman saya tak cukup lama lah berbanding ramai cikgu di sini yang baru, yang telah lama berbanding saya yang baru di sini. Saya boleh dikatakan minat dengan pentadbiran pendidikan. Saya memang ada master dalam pentadbiran pendidikan, dah lama. Tapi Alhamdulillah saya ditawarkan masuk ke program GEL, Grade Emerging Leaders, Groom Emerging Leaders, okay. Dan saya telah mengikuti kursus pada tahun lepas sebelum saya akhirnya yakin, orang kata kita lebih yakin selepas balik daripada kursus tersebut. Alhamdulillah saya juga dibimbing oleh guru-guru yang hebat. Saya pernah berkhidmat dengan beberapa orang guru besar sebelum ini yang semuanya hebat-hebat. Alhamdulillah saya banyak belajar. Semestinya tugas seorang guru masa kini semakin mencabar. Jadi apakah harapan Cikgu Nadia setelah menjadi seorang pentadbir di Serpris? Okay, harapan saya yang pertama sekali, saya nak cuba. Okay, harapan kepada diri saya dululah. Saya sendiri, saya harap saya boleh membantu, membimbing terutama cikgu petang. Kita boleh bekerja sama-sama dan kita kerja dengan seronok cikgu kan. Jadi kita kerja sama-sama supaya lebih memudahkan kita dapat capai apa je misi-visi sekolah kita. Dan seterusnya saya harap kita boleh sekolah Serpris lebih maju. Akhir sekali, sudilah kiranya Cikgu Nadia untuk menyampaikan nasihat dan pesanan kepada kami, anak-anak murid Serpris. Okey, untuk anak-anak murid Serpris, satu je yang saya suka tekankan, iaitu adab. Adab adalah nombor 1. Kalau pergi mana-mana pun memang adab ni nombor 1, barulah kita tengok kepandaian. Jadi saya harap murid Serpris adab tu nombor 1, adab dengan guru, adab dengan rakan dan juga adab dengan masyarakat sekeliling. So adab tu nombor 1 lah. Saya harap murid-murid Serpris boleh tekankan adab.
Sampailah sudah kita di akhir episod Sembang Santai Studio TSP kali ini bersama dengan Cikgu Nadia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Nadia atas kesudian bersama Studio TSP. Sama-sama Kak Sarah. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.